Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sahabat-sahabat, dengar sini saya nak cakap dengan sahabat-sahabat. Saya buat video ni khas untuk Supaat. Supaat, aku nak cakap dengan hang. Hang boleh tak jangan nak pandai-pandai tunjuk hero. Nak tunjuk hang macam bagus, nak tunjuk hang macam ni orang yang kuno-kuno hebat. Kalau semalam kita dah settlekan dekat dalam live Abang Rapi, cukuplah. Tak payahlah kau pandai-pandai telefon Ronald nak buat grup, lepas tu nak bercerita dengan dia orang. Kau sendiri atur tanpa berbincang dengan tim. Lepas tu membelakangkan aku, nak cerita pasal aku tapi nak belakangkan aku. Ni kau apa ni Syubat? Kau ni apa benda kau nak jadi ni Syubat? Kau dah baling batu kau sembunyi tangan. Cubalah jadi manusia tu dalam tim, biar ikhlas, biar jujur. Dulu kau kata ni Ronald Leong tu jin. Sama dengan aku cakap jin pun kau cakap jin. Buat apa nak percaya dengan orang tak kenal. Sekarang aku istiqomah, aku memang aku tak percaya Ronald Leong sebab dia jin. Kau tiba-tiba telefon Ronald Leong, lepas tu kau masukkan dalam grup, nak buat grup, suruh minta orang end live. Kau mengganggu orang punya live. Kau buat pandai-pandai kau sendiri tanpa perbincangan. Bincanglah kata dalam tim. Jangan kau nak tunjuk kau hero, jangan nak tunjuk kau pandai. Lepas tu dah masuk dalam grup, tinggalkan aku. Tapi nak cerita pasal aku, nak bincang pasal aku. Aku dengar kau dalam grup tu pun kau tak bercakap banyak. Kau nak mengatur benda-benda tu apa hal? Baru nasib gempak kau nak cari kau dah galang kabut, kau dah takut. Panggil Ronald masuk dalam live Abang Rapi. Yang kau pandai-pandai panggil Ronald masuk live Abang Rapi apa pasal? Dulu kau tak percaya Ronald, sekarang kau dah cium mulut dengan Ronald ke? Aku tak heran lah kau nak kawan dengan Ronald ke, nak kawan dengan siapa. Itu hak kau. Tu kau punya hal peribadi kau. Kau tak nak kawan dengan aku pun aku tak heran. Tapi kau kena hormat tim, kena hormat kawan, kena hormat kumpulan. Nak buat sesuatu benda tu bincang dulu. Jangan kau pandai-pandai buat cerita, lepas tu kau dah atur-atur kau lari. Bila masuk dalam grup semalam pandai dengan aku kau lari sana nak bagi nasi lah, nak itulah. Cakap lah. Yang kena atur-atur tu pandai-pandai kau tanpa bincang dengan tim. Kenapa? Jadi manusia tu biar jujur dengan kawan. Jangan nak tunjuk hero. Kau pun tak hero sangat lah ni Supaat. Aku sekarang dah tak respect kau lah Supaat. Aku dah tahu lah game kau macam mana. Kan? Depan cakap lain, Rasulullah. Belakang kau dengan Ronald Leong kau pakat tak apa. Kalau kau nak duduk tim jangan sakai nak dudukkan timbangan. Kau duduk je lah dengan Ronald Leong tu. Kita orang heran apa? Kau ingat kau tak ada, aku heran ke? Selama ni aku sorang-sorang, kau tak ada pun aku boleh hidup lah dalam YouTube. Aku tak heran pun. Kan? Janganlah pandai-pandai buat cerita telefon Ronald Leong nak buat kumpulan nak jadi baik. Kalau nak jadi baik, panggil aku sebab ini kes aku, mencerita hal aku. Lepas tu dalam grup semalam pun kau senyap aja. Kenapa kau tak nak mempertahankan aku? Tapi kau pandai-pandai aturkan nak buat perjumpaan dalam grup. Kau ni Supaat, cukuplah Supaat. Bila ada masalah saya ada hal. Ni saya tak boleh lama. Saya itu, saya gini. Ini apa benda punya YouTuber? Kan? Dah cukup lah Supaat. Kan? Lepas ni hari ni kau buat hal kau, aku buat hal aku lah. Aku pun tak heran lah kau hebat. Kau punya king besar, kau kaya jutawan, kau ada berapa banyak bertanah banyak. Aku pun tak heran lah. Kan aku heran dengan kau. Tak ada hal punya lah. Pada aku Allah SWT lagi besar lah. Kau tak payah nak jual nama Rasulullah, tapi dengan perangai kau tak setia dengan kawan, kau tak jujur dengan kawan. Buat apa? Rasulullah pun tak macam tu lah. Rasulullah jujur setia dengan dia punya sahabat lah. Okay, itu saja sahabat-sahabat. Aku nak sekolahkan channel Supaat ni. Jangan nak tunjuk hero, baling batu, sembunyi tangan. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.